Dekat bengkel ni tak ada ke Pok punya steamboat and grill yang sesuai nak bawa family, Anna? Ya ada, takkanlah tak ada. Korang mampir je ke Black Pot Steamboat and Grill yang terletak di Park Place 1 Cyber South Dengkel. Pot ni dah lama terkenal sebenarnya, tapi Anna yakin ramai juga yang masih tak tahu. Dekat sini ada macam-macam pilihan protein yang sudah diperap. Korang boleh tengok sendiri pada video Anna. Yang ayam ada 2-3 jenis perapan, yang daging lembu, kambing, ikan pun sama. Nak beef slice pun ada juga tau, tapi yang ini kena tambah tepi. Harga boleh tengok pada video. Untuk pilihan seafood pun berjaya buat Anna rambah mata ya. Yelah, even sotong dia pun ada 2-3 jenis bentuk tau. Bobola, petak, bulat, lonjong, sosis, tahu yang sesuai masuk dalam sup pun korang boleh pilih kat chiller. Pilihan mi kering pun ada banyak, dari warna hijau sampai ke oren ada ni ha. Sayur-sayuran, kulat-kulatan pun apatah lagi. Adalah lebih 20 jenis sayur tak silap Anna. Yang bagusnya, apa yang Anna nampak, susunan buffet dorang sangat teratur, kemas dan bersih, dengan enak-enak rasa selesa. Pilihan sos korang boleh mix and match macam biasa. Shell out pun ada, makanan ready to eat pun ada, jajan pun ada, pemanis mula ada dalam peti ais ni. Lidah mami pun ada ya. Memang sesuai nak ajak family korang kunyah dekat sini. Nak buat private event pun sangat dialu-alukan. Roja dia dorang tau. Untuk pilihan steamboat ada kuah sup dan kuah tom yum, korang boleh pilih. Dan bagi Anna rasa dua-dua ni not bad, sebab bila dah letak sayur seafood tu semua tadi, auto sup tu bertambah sedap. Yang penting kuah tom yum dia tak pahit tau. Itu yang membuatkan Anna jatuh cinta. So bagi korang peminat pok kunyah macam ni, yuk cuba mana yang belum kunyah tu. Memang marem weh.